Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Bersama saya Syafia dan saya Fayad. Kami dari TV PSS Lensa Arkana SMK Tanjung Chat membawakan liputan khas sempena latihan keselamatan kebakaran tahun 2025 yang diadakan di padang sekolah kita. Sebelum kita teruskan liputan, marilah kita dengarkan serangkap pantun sebagai pembuka bicara. Asap naik ke angkasa, menandakan api menyala. Latih diri bersedia sentiasa demi keselamatan semua. Indah sekali pantun itu. Program ini bertujuan mendidik murid agar lebih peka terhadap keselamatan serta memahami langkah-langkah yang betul jika berlaku kebakaran. Seawal pagi lagi, suasana di SMK Tanjung Chat kelihatan sedikit berbeza. Walaupun cuaca cerah dan tenang, semua murid telah diingatkan untuk bersiap sedia menghadapi latihan kecemasan yang bakal dijalankan. Tepat jam 9 pagi, loceng kecemasan dibunyikan. Tanda simulasi kebakaran telah bermula. Dalam masa yang singkat, semua murid bergerak pantas keluar dari kelas mengikut laluan kecemasan masing-masing. Kedengaran arahan jelas daripada guru-guru yang mengawal keadaan, memastikan tiada murid panik atau bertolak-tolakan. Segalanya berjalan dengan tersusun dan penuh disiplin. Bukti latihan keselamatan yang telah diajar sebelum ini benar-benar difahami. Setibanya di kawasan padang, murid-murid diarahkan berkumpul mengikut kelas masing-masing. Guru kelas segera membuat semakan kehadiran bagi memastikan semua murid selamat. Latihan seperti ini bukan sekadar simulasi. Ia adalah latihan minda dan tindakan supaya setiap warga sekolah tahu apa yang perlu dilakukan ketika berdepan kecemasan sebenar. Selepas sesi evakuasi selesai, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mengambil alih dengan demonstrasi memadam api sebenar. Suasana bertukar lebih menarik apabila anggota bomba menunjukkan cara mengendali alat pemadam api dengan teknik yang betul. Bermula dari menarik pin keselamatan, menghala muncung ke pangkal api dan menekan pemicu sambil menghayunkan alat ke kanan dan ke kiri. Murid-murid kelihatan begitu teruja apabila diberi peluang mencuba sendiri. Bagi ramai antara mereka, inilah kali pertama memegang alat pemadam api sebenar. Dapat dilihat sinar keyakinan dan semangat dalam diri mereka bahawa keselamatan bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan. Selain itu, pihak bomba turut menekankan pentingnya memeriksa alat pemadam api secara berkala dan mengenali simbol-simbol keselamatan yang terdapat di sekolah. Langkah kecil seperti ini boleh menyelamatkan nyawa sekiranya berlaku kebakaran.